owner hantar doyan tau. Uyo. Ada QR kan? Boleh. Dengan tebunya. Okey. Cik, hang bayar pakai QR. Nanti hang masuk tebu ni dulu masa aku kecil-kecil dah. Pakai gigi je weh. Pakai gigi. Hang tak pandai kan pakai gigi? Pandai aku. Nanti kan Instagram kau tu. Mesti best kan dia kan? Untuk sendiri kan? Oh, no. Okey, bakar. Mana tahu gula dia menjadi Bara yang salah tu, apa nama, tebu ni menjadi caramel. Oh. Okey. Kita set up meja. Meja ni pun kita set up sendiri lah. Ada karaoke session. Ini makanan tengah hari tadi kita biar dulu, nak makan boleh makan lagi. So malam kita buat BBQ. Kau duduk dalam api tadi kau tak cakap kat sini jangan makan sangat. Api licin. Pakai dah. Yang semua ni tengoklah. Wah, Kaki model ni apa? Acak. Wow. Din. Wow. Ambillah diri sendiri. Ini kan dia nampak. Yang ni kira nak makan nasi je. Wow. Lembutnya mek Kelantan. Ni berdegal. Wow. Tengah online tau. Banyak apa? Tak usah kacau, masa dalam video tak boleh. Muda. habis kalau daging-daging semua tu. Tak mampu dah. Sampai dia akan tu. Kak Isha tu kan. Dah ke tu? Dia ni apa ni? Dah. Ini video. Ini video rupanya. Tak apalah video semua nampak. Happy birthday Happy birthday kali. Ya, tunggu mana videonya? Oh, lagu. La ilaha illallah. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mama. Happy birthday to you. Ajak kamu. Happy birthday. Okey, lepas tu kita ambil tema baju kelawar dengan rambut palsu, tapi tak banyak video. Itu je ada. Sebab ada kejadian-kejadian yang tidak diingini sebab kami terlalu happy kot. By the way, semuanya berjalan dengan lancar dan kami sangat happy. So besok breakfast provided. So dalam tray ni ada nasi lemak, curry puff, kuih, roti canai. Semuanya excellent. Terbaik. Okay, hari ni kita nak balik. Hari ni tema adalah nude colour. Nude colour ataupun colour tanah ke. Colour-colour light-light kan. So semua dah ready nak balik. Bagi apa ke kau? Saya nak bayar. Tadi akak pakai pipe betul mawar. Memang gini aku suka ni ganti ni aku buat model Tengah setting.
Okay guys, jangan lupa subscribe my channel untuk melihat chapter 3 di Janda Baik. Bye.